Dulu korang pernah terfikir tak, kalau satu hari nanti kita ni berada dalam ruang hampa yang paling sunyi, tiba-tiba pusat kendali NASA tangkap satu rakaman pelik. Bukannya bunyi desis bintang ke apa, tapi bunyi ketukan konsisten betul, berat macam ada palu gegasi tengah ketuk pintu besi kat sebalik gelap langit. Para saintis pun terkejut sampai diorang panggil benda ni pulsar, bintang mati yang putar laju gila. Tapi ada satu benda yang diorang sengaja tak nak cerita terang-terangan kat jurnal ilmiah. Pernah tak korang terfikir kenapa bunyi ketukan ni sebiji macam apa yang tertulis dalam naskah lama 1400 tahun dulu? Kat sinilah mula meremang bulu roma. Dalam surah yang kita kenal sebagai At-Tariq, ada disebut pasal yang datang pada waktu malam. At-Tariq ni bukan sekadar nama. Kalau ikutkan bahasa, maksud dia sang pengetuk, entiti langit yang cahayanya tembus kegelapan. Saintis moden baru je sempat rakam guna teleskop radio, padahal amaran tu dah ada jauh sebelum manusia kenal elektrik lagi. Tapi cubalah korang fikir, kenapa kebelakangan ni getaran tu rasa makin kuat? Kenapa ramai orang tiba-tiba rasa gelisah tak tentu pasan? Hakikatnya bumi kita ni memang tengah berubah. Resonansi Schumann, detak jantung planet kita ni tengah buat hal yang tak pernah jadi sebelum ni. Masuk je tahun 2026 ni, kita dah nak masuk fasa solar maksimum. Matahari tengah garang, pancarkan tenaga gila-gila yang berlaga dengan atmosfera kita. Dari sudut sains, ni memang fenomena alam biasa. Tapi kalau pandang dari sudut rohani, ni sebenarnya masa untuk kita muhasabah diri. Alam semesta ni macam nak kejutkan kita dari tidur yang panjang. Getaran langit dengan tenaga matahari ni bukan nak rosakkan kita, tapi ajak kita berhenti sekejap, tengok diri sendiri, pas tu tanya, kita ni dah bersedia ke belum nak jejak fasa baru? Sebenarnya, kalau nak tahu cerita asal, kematian bintang ke angkasa ni bukan senang-senang boleh habis begitu je. Bila bintang besar dah kering bahan api, dorang akan meletup jadi supernova yang dahsyat gila. Tapi kadang-kadang ada lagi yang tinggal, satu jasad yang patutnya dah mampus, tapi entah macam mana jantung dia masih berdenyut dalam gelap. Inilah yang saintis panggil bintang neutron, atau lebih famous sebagai mayat bintang. Korang bayangkanlah, saiz dia ni sekadar sebesar bandar Jakarta je, tapi berat dia boleh potong berat matahari kita. Padat teruk. Kalau korang ambil satu sudutih je material bintang ni, berat dia sama dengan satu gunung Everest. Gila tak padat? Walaupun dah jadi mayat, benda ni tak diam tau. Dia berputar ratusan sampai ribuan kali setiap saat. Laju betul sampai pancarkan radiasi dari dua kutub dia. Macam mercusuar kat tengah laut sunyi. Bila cahaya tu menyapu bumi, teleskop radio kita tangkap bunyi klik-klik-klik. Itulah yang bunyi macam palu gegasi tengah ketuk pintu langit. Sebab itulah NASA dok sibuk merakam bunyi ni. Bukan sebab rosak alat ke apa, tapi sebab putaran bintang neutron ni lagi tepat dari jam atom mana pun kat dunia ni. Berpuluh tahun saintis pecah kepala nak faham macam mana objek mati boleh ada ritme hidup macam ni. Sampailah tahun 1967, dorang cop nama rasmi dia sebagai pulsar. Tapi yang paling best sekali, ciri-ciri bintang yang pancarkan cahaya tembus gelap ni rupa-rupanya dah ada nama yang jauh lebih tua. Ditulis lama sebelum teleskop dibina manusia pun, At-Tariq. Kalau kita buka balik naskah lama 1400 tahun lepas, ada satu bab pendek pasal At-Tariq ni. Perkataan tu datang dari akar kata Taraqa, yang maksudnya orang yang datang malam-malam atau orang yang mengetuk. Cuba korang fikir balik. NASA baru je rakam bunyi pulsar ni sekarang, tapi Al-Quran dah sebut sumpah 100% tepat sebagai sang pengetuk sejak 14 abad lalu. Mana mungkin nak kata ni kebetulan kan? Takkanlah akurat sangat kalau bukan petunjuk yang benar. Bukan tu je, ayat lepas tu sambung lagi, sebut An-Najm At-Thaqib, bintang yang cahayanya tembus pekat malam. Ingat tak apa kita bincang tadi? Pulsar atau bintang neutron ni lah satu-satunya objek yang ada radiasi kuat sampai mampu tembus nebula paling tebal dalam alam semesta. Dia mengetuk dengan bunyi, dia tembus dengan cahaya. Fikir guna akal logik, 1400 tahun dulu mana ada teleskop canggih, mana ada satelit NASA. Orang zaman dulu tengok bintang ke atas tu nampak macam titik-titik comel je. Tapi macam mana deskripsi ketukan dan tembusan cahaya tu boleh tepat sebiji?
Sebab tu bila masuk tahun 2026 ni, kalau korang perasan, makin banyak benda pelik jadi. Bukan kalau angkasa je, kat bumi ni pun orang mula dengar bunyi-bunyi pelik macam trompet sangkakala kat langit. Ramai yang muat naik video kat media sosial. Dari Kanada sampai ke Jerman, orang tengah berjalan tiba-tiba angkat telefon rakam langit sebab dengar bunyi logam bergesil atau bunyi tiupan kuat. Walaupun ramai anggap tu video suntingan atau penipuan semata-mata, tapi agensi angkasa sendiri mengaku bumi kita ni memang tak pernah sunyi. Dia ada dengung latar belakang. Dengung semula jadi kosmik yang telinga biasa tak boleh dengar, tapi sensor satelit boleh tangkap. Macam garpu tala lah. Kalau korang ketuk satu, garpu tala sebelah yang sama frekuensi akan ikut bergetar tanpa disentuh. Itulah resonansi. Persoalannya sekarang, adakah tenaga dari bintang Arcturus tu dah mula beresonansi dengan atmosfera bumi kita? Sampai gelombang elektromagnetik dia terhasilkan bunyi-bunyi pelik yang bikin bulu roma meringgi. Semua data pelik ni, dari ketukan bintang mati sampai dengungan langit, nampak sangat tengah tuju ke satu titik masa yang dekat gila, tahun 2026. Kenapa tahun ni juga? Sebab saintis angkasa seluruh dunia dah bagi amaran rasmi, antara 2025 sampai 2026 ni, matahari kita akan capai fasa solar maksimum. Matahari tengah di kemuncak kemarahan dan keaktifannya lepas zarah tenaga angin suria yang boleh bikin satelit ke atas tu meragam. Tapi yang seramnya, kalau badai matahari ni mengamuk serentak dengan puncak isyarat ketukan Arcturus, ni betul-betul the perfect storm. Langit macam sedang bentang kapet merah untuk sesuatu yang besar. Atmosfera bumi kita dekat titik paling nipis sebab tekanan tenaga ni. Di sinilah sains moden dengan naskah kuno berjabat tangan. Kalau Arcturus tu bintang yang cahayanya tembus, tahun 2026 ni lah pintu atmosfera kita terbuka luas untuk biarkan frekuensi tu masuk tanpa halangan. Jangan risau, kita bukan cakap pasal kiamat filem Hollywood yang hancur berkecai bangunan semua tu. Benda ni jauh lebih halus tapi dalam. Tenaga yang masuk ni tak runtuhkan konkrit, tapi dia serang sistem saraf dan kesedaran setiap makhluk hidup atas bumi ni. Sebab itulah akhir-akhir ni korang mesti perasan kan, hati ni kejap-kejap rasa gelisah tak tentu pasal, susah nak tidur malam, macam ada bising latar belakang yang tak boleh dengar dengan telinga tapi dapat rasa dengan jiwa. Frekuensi bumi yang kita panggil resonansi Schumann yang selalunya tenang kat 7.83 Hz sekarang dah kena ganggu dengan pukulan palu kosmik si bintang Arcturus ni. Jiwa kita ni ibarat radio lama. Bila isyarat langit bertembung dengan isyarat bumi, jadilah kresek-kresek kosmik tu. Tapi kawan-kawan, janganlah panik, ingat kita kena penyakit misteri pula. Mungkin rasa gelisah ni sebenarnya alam semula jadi yang diset dalam sel tubuh kita. Notifikasi penting dari langit yang dipaksa masuk ke inbox jiwa kita supaya kita sedar. Arcturus ni datang bukan nak buat kita takut, tapi nak pastikan kita ni siap sedia bila pintu betul-betul ternganga luas nanti. Jadi, kalau malam ni korang rasa tak sedap hati atau susah nak lena, cuba tenang-tenang tarik nafas. Dengar baik-baik bunyi di sekeliling sebab di sebalik sains dan getaran ni ada mesej peringatan khusus untuk kita yang hidup di hujung zaman ni. Anggaplah ketukan ni sebagai ajakan lembut untuk bersihkan hati, buang perangai lama dan perkemas diri sebelum temu janji besar tu tiba. Tak payah nak pening kepala cari tempat sembunyi bawah tanah, cukuplah sembunyi dalam doa dan ketenangan. Ingat guys, Arcturus takkan pernah ketuk 2 kali untuk sebab yang sama. Jadi soalan dia sekarang, korang dah bersedia ke belum nak buka pintu tu?